masjid dari tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Jadi saya minta maaf persediaan yang kami buat ini tak memenuhi cita rasa dan mampu. Jadi sekolah bantuan kerjaan bukan sekolah kerjaan, dia sebuah kekurangan. Kerjaan ambil tahu langsung pasal penggunaan sekolah tanah. Kerjaan ambil tahu pasal guru, dia bagi gaji guru. Murid perlu kita pilih, sekolah bagi kita nak buat, besar bagi kita kena baik. Ustaz berkali dia tahulah dia belajar di Putua. Dan saya pun merasa tak apa nak selesa berucap depan orang yang pandai-pandai dan masyarakat. Dan saya tak pernah merasmikan menjadi hari keluarga, resmikan menjadi hari ucapan, hari guru sebagainya biasa. Dan sekadar nak bagi dakwah ni cuma ambil dia cuma kan. Dikurang mengaki dia, mengaki. Kita ada dakwah terkenal. Saya ada pembentuk sekolah oleh Islam banyak lagi. Tapi dia panggil saya pun ingat kawan satu terjual mengaji. Baik dia serah dapat bukan nak bagi sekolah dan nak sambut ucapan. Walaupun pagi ini saya ada kerja. Saya ucap tahniah. Tak semua keluarga yang boleh mengadakan hari keluarga. Tuan-tuan pun berusaha begitu baik. Sambutannya macam ni saja. Kan? Yang balik daripada Kuala Lumpur, Penang. Kita rasa macam awak nak ramai-ramai sikit. Nasi siap 120. Itu dia balik. Dia macam tu lah hari keluarga. Dia saya tak lihat pun hari keluarga ni macam orang kampung. Dia bukan yang tak kampung-kampung ni tepat betul. Dia nak minat, kecil-kecil, sakit demam. Bagi mereka tu biasa. Sakit dah sampai lagi. Walaupun dalam Al-Quran banyak menyebut dalam surah Al-Jarat ayat 10 Tuhan berkata orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga persaudaraan, ukhuwah. Jadi kalau kita tak menjaga ukhuwah ni, kita antara orang yang tak beriman. Yang lebih jelas lagi dalam hadis junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Tak masuk syurga orang yang tak menjaga ukhuwah, saudara-saudara. Bukan main tuan-tuan. Nanti kita besok di akhirat tak lepas. Walaupun kita sembahyang, kita puasa, tapi kita kumpus hubungan betul rahim, tak lulus kita di akhirat nanti. Bukan kerana kita tak ikut arahan Allah, tapi kerana kita bermusuh sesama manusia. Tapi manusia tak berat. Saya pun baca Quran sampai tahun saya menunggu dan menunggu. Alhamdulillah keluarga saya kuah lah selama ini. Saya beri masa sengaja. Sebabnya saya nak berhenti 10 jam. Saya pun tak ada cerita banyak. Semua kalau boleh saya nak bagi tonton jawab satu soalan saja. Sebab saya pendidik sama 30 tahun. Sekolah yang macam mana? Yang paling sesuai, paling baik untuk kita hantar anak kita belajar untuk memberi pendidikan pada yang saya menjadi seorang manusia yang berjaya di dunia. Pasal apa? Tanya macam tu, saya ada pengalaman. Indonesia ini macam-macam sekolah. Semua saya harungi sekolah. Saya tak ramai orang yang kurang beruniversiti macam saya berkesempatan menjaga semua jenis sekolah. Mula-mula saya keluar universiti tahun 21. Saya hantar ke tempat sekolah urdu di Kelantan 6 tahun. Adakah sekolah urdu itu sekolah terbaik untuk kita hantar anak kita? Nanti kita tengok sekolah mana. Lepas itu saya balik ke Kedah. Saya mengajar di sekolah pinggir bandar Azam Shah.
Adakah sekolah tinggi bandar di sekolah terbaik? 9 tahun saya menjadi guru. Saya dilantik di ketua sekolah mengajar sekolah kampung. Adakah sekolah di kampung itu sekolah yang terbaik? Saya beri jawapan. Kemudian dihantar menjadi ketua di sekolah seumar, sekolah bandar. Adakah sekolah bandar sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita? Kemudian saya pergi ke sekolah Melani, sekolah peninggalan penjajah, sekolah Inggris, sekolah Elim terbaik di Kedah, sekolah pilihan pelajar yang terbaik. Adakah sekolah macam itu yang sesuai untuk kita anak-anak kita menjadi pelajar? Bukan, memang sesuai, terbaik untuk saya. Saya boleh dapat jawapan ini sebab anak saya dulu saya hantar ke sekolah yang saya rasa terbaik itu. Lepas itu Tuhan hantar saya pergi ke sekolah asal penuh. Saya cerita ni sebab saya teringat rumah yang disebut begitu. Bila saya pergi ke sekolah setelah Melani, sekolah Melani Pulau Kausa ada orang bagi MCKT boleh polis Pulau Kausa. Sekolah yang terbaik di Indonesia. Sekolah yang memilih projek-projek terbaik. Semua pelajar-pelajar di PSR terbaik ditempatkan di sini. Di Pulau 1, Pulau 9, Pulau 8. Sekolah asal penuh. Sekolah peninggalan penjajah. 60 tahun penjajah bentuk sekolah itu. Saya ada bentuk yang pertama yang bukan daripada bekas pelajar. Itulah tadi revisi itu milik saya. Kemudian Tuhan angkat lagi saya. Macam takkan gila daripada sekolah agak hantar kerjaan juga untuk angkat. Apa Tuhan angkat? Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan memberi beberapa derajat tinggi kepada orang yang beriman dan beriman. Ilmulah sekali ini beriman waktu diangkat di sekolah. Best boarding school, among the best religious boarding school in the country. Kemudian saya pergi jadi ketua penelitian ini berasal penuh. Masa itu 44 buah sekolah asal pernah dibawa dengan saya. Termasuk Labuan, Sabah, saya merantau nak tengok. Adakah sekolah asal penuh ini sekolah yang terbaik? Sebab masa saya jaga dulu, betul-betul keluar masuk. Nak bagi duit kat saya apa ada lagi? Baik anak yang belajar kat satu. Anak saya 5 orang. Walaupun saya juga, saya tak angkat anak saya ke sekolah asal penuh. Itu cakap. Anak saya dapat ke overseas. Dapat tidak baik. Saya nak bagi pergi ke overseas. Tapi ada orang cakap, anak kalau hantar ke overseas itulah tempat terbaik. Saya kita tak bergaduh dengan apa yang kita lihat. Lepas itu Tuhan tak balik ke Kedah. Jadi Tuhan pendidikan jaga 650 buah sekolah. Berbagai-bagai sekolah ada di Kedah. Sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah teknik, sekolah profesional, sekolah agama, kerajaan, agama rakyat, macam sekolah agama Kedah, Bali, Masjid, semua sekolah rakyat. Adakah saya hari itu saya tak dapat jawapan sekolah mana yang terbaik? Adakah sekolah di kampung dulu? Adakah sekolah hebat di kolej? Tapi itu tak habis perjalanan saya. Itu sebab saya kata semua sekolah saya jaga. Pada terpengaruh sebelum saya pensiun jadi timbalan ketua suara jaga pendidikan swasta. Lagi satu saya rasa, adakah pendidikan swasta ini terbaik? Sebab ibu bapa sanggup bayar iuran RM1,000 sebulan tuan-tuan dan puan. Sebab mereka rasa sekolah swasta itulah sekolah terbaik untuk didik anak. Jadi saya dihantar ke sekolah swasta. Saya tanya berapa iuran? RM1,000. Gajinya berapa? RM5,000. Hantar ke sekolah kerajaan biasa, free. Nak duit pertama yang dia masuk surga dan bawah. Jadi membazir, beli rumah. Tapi tak boleh katakan bagi mereka itulah sekolah yang terbaik.
Daripada universiti saya jaga, college, sekolah, antarabangsa, sekolah swasta, tadika swasta, semua jaga. Tahu-tahu saya minta pergi tempat saya. Dia nak buka universiti antarabangsa. Saya yang jaga surat lesen pun tentu, saya saja. Dia tanya saya, Hasan dia anak dia kecil. Kebetulan tahun itu saya nak kecil. Dia pergi bulan 6, bulan 8 saya nak kecil. Jadi 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kecil kan penjara saya. Rezeki nampak tu. Kerja dia orang paling kaya di Malaysia. Depan rumah saya komplek apa kali saya jumpa saya dekat keluar berjalan kaki. Kerja amal jariah. Pendidikan. Fikir-fikir inilah ajaran Allah kepada jamaah Allah. Orang lain bila kecil untuk semua nak cari kerja. Ini kerja cari kita. Depan rumah orang paling kaya. Saya tumpak amal jariah. Saya tak kisah nak bayar berapa. Siapa bersyarat kalau saya Asia tak naik kelas 1 bersitu hotel biasa. Tumpang amal jariah kepada dia. Di situ saya melihat ada 52 pelajar antarabangsa seluruh dunia belajar. Saya menilai. Rupanya saya berkeputusan pelajar Malaysia adalah pelajar terbakit di seluruh dunia. Sebab itu kita bila berkembang, fikirlah oleh kerajaan Arab Saudi. Dia maha Malaysia lah yang terbaik bertata tertib, bertata sosial. Lepas itu ada lambat anak saya lagi. Saya habis, saya tak larat di rumah. Ketua panggil saya jaga sekolah di dan saya bagus juga. Ayat saya jaga sekolah kamu. Berkawan dengan pekerja-pekerja minyak wangi, semua ustaz-ustaz ni. Tak kawan dengan orang yang tukang besi yang faham kepada kita. Senang saja. Saya masuk ke sekolah ni, bersih. Bersih. Dia pun amalkan kebersihan sebagai dari iman. Mereka belajar sungguh-sungguh pegang kepada Al-Quran, menunjukkan itu wajib. Kalau tuan-tuan dah tahu untuk belajar, Ustaz sekarang dia tahu, mana tak tahu lah. Saya mengajak di sekolah dia, pompang, pusing-pusing. Doktor lihat, kata, baca yang pegang mata. Ibu kita salah, bersalah. Tak ada kami pecah, tak ada kursi, selama. Kalau tak tahu mana infrastrukturnya 2 kelas, tapi budak-budak nak bersekolah. Saya tak tahu saya belajar imam di sekolah. Kita pun jadi imam lah. Tapi semua budak-budak itu semua jadi imam. Tampil ke hadapan, tak ada nak menolak. Sekolah boleh kita mahu lah, baca Quran boleh tahu. 60 tahun berjaya pemerintah. Hebat Allah. Semua buku yang ngaji bilik kolej. Semua buku yang ngaji kolej serta-serta. Kolej pun yang bertahu penjajah pemerintah. Penjajah dan tanamkan budaya penjajah itu. Bila saya pergi tu nak buang sikit supaya tuan-tuan tahu lah. Rumah sekolah itu 98 tahun masa saya dibuka. Masih lagi budak juga pakai air pendek. Sedangkan budak-budak di sekolah rendah dah pakai air panjang. Saya nak ubah tak lagi. Saya takut tak manusia, takut tak Allah. Saya tawakal kepada Allah, saya ubah. Mereka menghadapi berbagai rintangan. Nak menunjukkan, baik saya tak terbaik lah sekolah yang dipuja-puja di sanjung-sanjung di bawah pun tak begitu. Begitu didikan anak-anak. Kalau saya cerita lagi bagaimana budaya peninggalan budaya total kata insya-Allah sangka. Saya tak cerita. Jadi kesimpulan saya kita tak mengangkat anak-anak masalah agama pada terbaik menjadi anak-anak yang seimbang dunia akhirat menepati alat Al-Quran yang ma'illahu lagi. Sebab kita tengok sekarang ramai orang berilmu tapi tak beriman, Tuhan tak angkat darjat. Walaupun hang itu Perdana Menteri duduk dalam penjara. Perdana Menteri sekarang pun duduk dalam penjara 2 kali. Menjadi pegawai bank makan duit. Menjadi menteri besar jaga orang, jaga projek-projek. Tak bertanggungjawab. Tapi insya-Allah
Semua sekolah-sekolah di Malaysia ini berspesiskan sekolah agama. Dan sekolah agama Kedah, tak mahu. Tuan-tuan tahu sekolah-sekolah agama. Jadi Kedah ni saya jadi pengarah dia tu dua di belakang. Abang lebih sikit je abang. Belakang Malaysia. Saya main belakang apa dia corok dari Sabah. Tapi tu dah macam mana dia buat. Saya tak mesti dalam bahasa buat. Tapi nak menunjukkan bahawa itulah bukan masa sekolah agama dulu. Saya pun tahu bila saya jadi menantu Tuan Guru Haji Semani, sekolah ini masih di sekolah agama rakyat. Tak ada mata pelajaran sains, apa dia cuma pelajaran agama dan besar. Saya pun nak mata anak saya pada itu. Jadi bila saya jadi pengurusi semua pengurusan saya, kalau anak cucu saya mau hantar ke sekolah itu. Nampak menjadi manusia yang seimbang. Kita memelihara guru yang tak berhenti kelas. Kita memelihara polis yang tak rasuah. Sekarang Malaysia itu mendapat seperti berapa PhD rasuah. Itu saja kesimpulan saya dari Malaysia dan Malaysia. Contoh janganlah dekat sekolah agama ni Rahman. Jadi kita yang betul ada rendah kan. Bila kerajaan ambil alih sekolah agama menjadi sekolah agama bantuan kerajaan, kisah kepresiden tidak masuk dalam sama-sama dengan sekolah kerajaan. Dulu masa sekolah rakyat kita tengok. Kita ada 7 buah sekolah masyarakat mahu 13 atau 14 sekolah agama bantuan kerajaan. Kalau sekolah agama ini telah mengeluarkan kisah terbaik, menjulang sekolah atau kisah ini ke bawah dan ke atas. Sebab apa? Sekolah agama ini bukan belajar di muhid. Tuan tahu sekolah ini sama ada dengan sekolah ustaz dan boleh pergi tak ni belajar di muhid. Tapi sekolah ini dia dipotong sekolah macam Zaid Umar. Dan di dalam al-ustaz ini kita ada 45 buah sekolah. Jadi ada 7. Yang dia tak dipotong hanya sekolah yang ada di muhid. Kolej, Asma, Bahaya, Tekwa, sekolah Ahmad Kedah, sekolah teknik, ada sadar berkat baca Quran setiap malam, berkat sembahyang berjemaah 5 waktu. Itulah kesimpulan saya dari kisah dari sini pada anak cucu kita. Jangan takut. Hari betul dah boleh sekarang. Jadi ini apa boleh nak ini sudah dalam macam ini dalam saya tak akan dulu. Ini tuan-tuan dan puan. Saya tahu kalau tuan-tuan dan puan banyak lagi saya nak kira dengan saya. Ini Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih. Hari keluarga Allah Yarham menjadi Marzuki bin Hasan diresmikan. Ya, terima kasih. Mana dia nak?